kami, tujuan kami Perikatan Nasional hanya untuk mengelakkan daripada salah faham. Lebih-lebih lagi tidak ada langsung niat kami untuk menyalahkan pegawai-pegawai kerajaan, apalagi anggota-anggota keselamatan. Lain kali perkara-perkara ini kita boleh elakkan. Walaupun kami di pihak pembangkang tidak ada masalah. Saya orang undang-undang, tak ada masalah. Latihan itu ataupun perkara itu berlaku di situ. Tidak dapat dinafikan lagi. Mungkin di masa depan kita boleh mengelakkan salah faham. Maksudnya dia menyesal lah tentang kenyataannya dikeluarkan dulu. Sebab yang pertamanya kenyataannya dia fitnah pegawai dan juga kaki tangan kerajaan yang ada. APMM tu disebut. Masuk pakai kasut lah, pakai selipar lah, nak memberontak lah maksudnya. Dan kenyataannya sangat bahaya lagi. Dia kata kalau dia bawa pistol 36.6. Bagi saya cakap dulu. Kalau dia bawa pistol, dia akan tembak. Kemudian kenyataan daripada pedang. Ini yang sangat jahat, sangat biadab. Maksudnya ada usaha untuk membunuh Presiden PAS. Kalau begitu saya nak minta kepada ahli Parlimen Kota Baru dan juga pedang, kalau boleh mohon maaf. Mohon maaf kepada Tok Guru Presiden PAS, mohon maaf kepada APMM, mohon maaf kepada Menteri, mohon maaf kepada KDN dan juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini. Sebab buat fitnah. Kalau dah menyesal, kami boleh terima. Mohon maaf sangat-sangat kepada APMM. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih kepada Datuk Speaker. Saya tak nak respon apa, saya nak move on. Tak apalah, sifat manusia ni ada khilaf. Kadang-kadang saya pun ada kelapar pandang. 36.6. Benda kita tengah bincang dan kita tengok Menteri Dalam Negeri dengan Kota Baru dah ada gentleman selesai. Dia timbulkan provokasi lagi. Yang bawa pedang, sekejap. Dia sangka jahat. Tak, kita nak selesai benda ni dengan elok. Yang bawa pedang. Kita persepsi sebab untuk makluman Datuk Speaker, Menteri Dalam Negeri ini pun pernah bersama dengan kami. Dia faham culture kami. Jadi kita tak maulah timbul persepsi begini di masa akan datang. Ini jahat lu laknat ni. Punya jahat tu. Yang bawa pedang. Provokasi dia. 36.6. Ni ulu laknat ni. Baik. Hulu langat. Tu speaker. Tu, hulu langat dia cakap tu. Hulu langat. Hulu langat. Nama tempat saya tu Hulu Langat. Nanti orang Hulu Langat marah nanti. Yang Berhormat. Itu hari dia sebut apa? Kota apa? Kota Celaka tu dia cakap ni. Ini jahat ni pedang ni. Yang Berhormat. Saya sayang. Saya masih sayang lagi dengan Tok Guru Presiden Najadi tu tau. Yang Berhormat. Tak pernah kita nak keluarkan kenyataan untuk bunuh Tok Guru Presiden tu. Walaupun saya dah keluar daripada PAS, tapi hormat kasih sayang pada Tok Guru Presiden tu masih ada lagi. Masih menebal lagi.